Assalamualaikum guys. Ini Pak Su nak review stesen Kempas baru guys. Jom masuk. Ini jalan masuk dia. Nak tengok apa ada kat dalam? Jom. Jangan lupa like, share dengan komen sekali. Okay? Bye. Jumpa nanti dalam. Assalamualaikum. Ini dalam stesen Kempas baru guys. Dia macam ni. Nampak tu? Ini ada mesin ACG nak scan. Sana ada kaunter, lepas tu kita ada kios kat sana. Jom kita masuk. Alright, jangan lupa scan. Okay guys, ini dekat dalam stesen Kempas baru. Dia sangat besar. Dia ada 4 platform. Ini sebelah satu C. Lepas tu C. Ini 1, 2, 3, 4 ujung sekali sana tu. Lepas tu tengok view dia. Kita ada kepala train tu dekat situ. Sangat luas Kempas baru ni. Memang nice. Lepas tu kita ada tangga sana. Kita ada lift juga ujung sana. Eskalator tak ada. Alright. So, jemput datang beramai-ramai stesen Kempas baru guys. Jangan lupa like, share, komen. Kita pergi sebelah sana. Pak Su belanja satu-satu. Okay. Kita tengok sikit-sikit. Bye. Okay. Ini lift dia guys. So, jangan takut kepada orang tua yang berkursi roda atau yang perlukan bantuan. Jangan susah hati. Kami ada lift. Jom naik lift. Alright, keluar je lift guys, kita ada jalan macam ni. Kita lalu ikut laluan. Ini untuk ke platform 2 dan 3. Ini kita ada lift juga kat sini, jangan risau. Lepas tu kita pergi lagi. Pak Su belanja korang. Hari ni Pak Su belanja je korang stesen Kempas baru. Ini pula ke platform 4 dan 5 guys. Situ kita ada lift juga dan hujung sekali ni Pak Su bawa korang lagi jalan-jalan dekat platform terakhir kita. Nampak? Itu. Ini jalan keluar guys. Nampak Turun je sana. Alright guys, jom kita keluar tengok apa yang ada di stesen Kempas baru. Ini untuk platform 4 dan 5. Itu sana 2 dan 3, hujung sekali tu 1. Inilah keadaan stesen di Kempas baru. Nampak? Besar kan? Besar, cantik, bersih. Yang tengok video Pak Su ni, jangan lupa untuk share, like, komen. Pastikan video ni viral biar satu Johor Bahru tahu, orang-orang Kempas baru especially. Pak Su belanja korang semua ni. Nampak? Jalan jauh ni just untuk korang semua. Dah, bye-bye. Assalamualaikum.